kita jangan terlupa apanya orang mengadu pada Tuhan. Jangan terlupa, dia dicatat di sisi Allah. Dia mungkin lost memory kita apa kita buat ke orang. Apa kita buat ke orang. Tapi saya nak buat lagu mana Ustaz, maksud saya kerja, saya muda, saya garang, kita menjalankan tugas. Polis semua cakap macam tu, saya menjalankan tugas. Tapi masa saya bagi satu penendang dekat dia kali ketiga tu Ustaz, dia kena buk, kata dia pergi ujung tu, dia bangkit, air mata dia turun, dia kata, Encik, saya doa pada Allah, reput kaki Encik. Pada Allah. Benda berlalu. Maybe polis ni pun dengar aku buat kerja kan. Benda tu berlalu lama, berlalu sampai dia pencin. Satu hari dia bangkit pagi, dia rasa kebas belakang kaki kanan. Dia tendang tu. Kebas. Tapi dia tak boleh ingat apa kebas. Dia ingat kecil mana ha? Pergi jumpa doktor pakar, semua pakar. Makan masa setahun pergi. Doktor pakar kata tak ada penciuman, tak ada darah tinggi, ambil darah semua, tak ada apa. Duduk tengok ke langit, apa aku ni. Kawan kata, jom, baik punya satu, kita buat cara kampung. Tak lega. Jumpa satu ustaz. Kebetulan dia kata, sembahyang satu masjid, tengok-tengok ada ustaz. Oh, dia kata macam kenal ustaz ni. Pergi ke ustaz tu. Pergi jumpa ustaz nak sembang sikit. Ustaz tu kata, okay, boleh sembang. Saya duk rasa lagu ni apa ustaz? Kau rezeki saya masa dulu tak halal ke? Ustaz tu dengar, ustaz tu sengah, tak kata apa. Minta tolong dekat Allah. Balik, tak tenang. Kebas, kaki kebas. Kaki kebas. Melunjuk tak kena, pergi hurut tak kena. Tulang semua, darah semua elok. Sampai satu masa, dia tak boleh, sampai tak rasa. Rasa tak ada kaki. Sakit bukan-bukan. Doktor pakar, lepas 2 tahun dia kata, doktor pakar mencadangkan kepada dia, potong kat budak tu. Teringat. Dia teringat. Dia kata kat bini dia kata dulu masa aku kerja, aku pernah buat lagu ni. Dan satu budak pernah kata kat aku, Encik, saya doa pada Allah, Allah bagi reput kaki Encik. Nangis. Nangis bukan-bukannya menangis. Hari pelan dekat. Nak pergi cari tahu mana budak tu? Tak. Dia kata, Ustaz, Tuhan boleh tolong saya ke Ustaz? Tuhan boleh tolong saya ke Ustaz? Saya duk dengar. Kata boleh, Tuhan boleh tolong. Minta ampun dekat dia. Perbanyakkan sedekah. Saya kata kalau Encik percaya benda ni dia kena mengena dengan budak tu, minta satu dekat Allah, ya Allah, hang bagi aku jumpa dia. Hang bagi aku jumpa, aku nak minta maaf. Kita jangan terlupa apanya orang mengadu pada Tuhan. Jangan terlupa, dia dicatat di sisi Allah. Dia mungkin lost memory kita apa kita buat ke orang. Apa kita buat ke orang. Sampai maruah dia jatuh. Kita buat kat dia. Kadang-kadang nak naik pangkat dari tempat kerja, lagu mana kau fitnah kau, dia ni bodek kan lebih kata. Sampai kawan tu malu satu pejabat. Ada tak kawan tu sengap-sengap luar pengetahuan kita pergi mengadu pada Tuhan, ya Allah, tengok dia buat apa kat aku tak ada siapa, ya Allah, aku cuma ada hang balaslah dia, ya Allah. Oh, ikhwan,